hari ini hari Jumaat, hari di mana Allah gandakan ibadah kita, terdapat waktu-waktu mustajab dan macam-macam kelebihan pada hari Jumaat. Dan ulama menyatakan antara sedekah terbaik di sepanjang minggu, maka bersedekahlah pada hari Jumaat. Saya nak mengajak kepada semua untuk kita bersedekah walaupun hanya dengan RM2. RM1 untuk pembelian tanah masjid pertama kita, RM1 lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak mengajak kepada semua untuk membantu Madrasah As-Salihin yang baru-baru ini atap ataupun bumbung madrasah mereka runtuh. Boleh tak kita berkati tuan-tuan dan puan-puan Jumaat ini dengan kebaikan sedekah. Jumaat akan meninggalkan kita, hari-hari juga akan meninggalkan kita, tapi sedekah akan kekal sehingga kita meninggal dunia, bahkan akan menjadi cahaya kepada kita setelah kita meninggal dunia. Jom sama-sama tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan kami walaupun hanya dengan serendah RM2. Moga Allah berkati kita dan luaskan rezeki kita dengan keberkatan Jumaat ini.